Tahukah anda, di dunia ini ada air minuman yang mahalnya sangat luar biasa. Perkenalkan, Acqua di Cristallo Tributo e Modigliani. Ini adalah air botol paling mahal yang pernah dijual di dunia. Air ini berasal dari projek rekaan mewah antarabangsa, bukan dari satu negara tunggal. Air ini dijual di lelangan amal di Mexico pada tahun 2010 dengan harga sekitar 60,000 US dollar, sekitar 257,000 ringgit dan 800 juta lebih rupiah, dan itu cuma untuk 750 ml. Bayangkan, harga sebotol air ini membolehkan kita membeli beberapa kereta secara cash. Jadi, mengapa air ini sangat mahal? Mari kita lihat kandungan air ini. Air di dalam botol ini datang dari 3 lokasi semula jadi di dunia. Yang pertama, Fiji, sumber air tropika dari bawah tanah yang sangat jernih. Yang kedua, Perancis, air mineral dari mata air semula jadi di kawasan pergunungan Eropah. Yang ketiga, Iceland, air glasier purba diambil terus daripada ais semula jadi yang mencair. Jadi, ketiga-tiga air ini dicampur untuk menciptakan air paling tulen serta seimbang mineral. Selain itu, reka bentuk dan struktur botol juga menjadikan ia sangat premium dan mahal. Sebelum kita berakhir, tujuan utama pembinaan produk ini untuk kutipan derma amal, iaitu mengumpul dana bagi membantu komuniti yang kekurangan air bersih di dunia. Jadi, botol pertama yang dilelang dengan harga 60,000 US dollar itu disumbangkan hasil jualannya untuk tujuan itu.